Malahan temple itu berada di sana lebih kurang 100 tahun. Dan satu bangunan besar di situ, kamu tidak boleh mengatakan kamu tidak tahu. Isu kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India Kuala Lumpur bukan lagi sekadar perdebatan mengenai perpindahan tapak, tetapi satu cerminan kedegilan penganut Hindu yang terus mempertahankan kuil di atas tanah yang bukan milik mereka. Kuil itu diroboh. Ia bermakna kita menafikan identiti kawasan tersebut, identiti komuniti tersebut, yang telah sekian lama duduk di situ sebelum penubuhan Malaysia lagi. Kuil itu ataupun ada tapak di sebelah kuil itu sebenarnya yang cukup besar untuk kita buat masjid. Untuk mengetahui isu ini, kita perlu mengetahui sejarah tanah ini. Sejak penubuhan kuil ini yang dikatakan pada tahun 1893, jelas bahawa pengganutnya tidak pernah memikirkan tentang hak pemilikan tanah. Sebaliknya mengharapkan belas kasihan pihak lain untuk menjaga warisan mereka. Kuil ini kononnya didirikan pada tahun 1893 dan menjadi salah satu simbol kepercayaan Hindu di Kuala Lumpur. Namun, pada tahun 2008, DBKL mengarahkan kuil ini berpindah ke lokasi sekarang, memulakan satu siri konflik yang berlarutan. Sejak itu, kuil ini telah menjadi tumpuan pertikaian yang melibatkan hak beragama dan pemilikan tanah. Pada tahun 2014, DBKL menjual tanah yang menampatkan kuil kepada kumpulan Jekyll tanpa pengetahuan jawatankuasa kuil. Tindakan ini mencetuskan kemarahan pengganut Hindu yang mendakwa hak mereka terabai. N. Surendran, peguam yang mewakili jawatankuasa kuil, menyatakan bahawa DBKL seharusnya bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil. They've been on the land so much longer than the current owners. And as I understand it, when it was alienated to the current private developers, the temple was never told. Am I right? Yes. You didn't know. They didn't know. Kumpulan Jekyll merancang untuk membina masjid di tapak kuil tersebut yang menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pengganut Hindu bahawa kuil mereka akan dirobohkan. Jekyll bagaimanapun berjanji tidak akan melakukan sebarang perobohan secara paksa, tetapi jaminan ini tidak mampu menenangkan hati pengganut yang merasa terancam. Perbincangan mengenai pemindahan kuil telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Jawatankuasa kuil menolak beberapa cadangan lokasi baru dari DBKL, menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menerima kenyataan bahawa mereka tidak memiliki tanah tersebut. Lagi dalam perbincangan, cuma yang saya nak tegaskan, tak ada terma perobohan ni tak ada. Nak merobohkan ni tak ada. Okay, kita pun faham sensitiviti, kita pun nak, macam saya sebutkan tadi, kita pun nak win-win situation, kita nak menjaga kemaslahatan antara kedua-dua belah pihak. Malah, melalui Zaid Malik, pengarah eksekutif Lawyers of Liberty, bertindak seolah-olah pandai dengan mencadangkan agar masjid dibina di tapak berdekatan tanpa merobohkan kuil. Namun, jawatankuasa kuil tetap berkeras dengan pendiaran mereka, seolah-olah beranggapan bahawa kuil itu adalah hak mutlak mereka. Nampak di sini yang petak hijau ni adalah tapak kuil itu sekarang, dan di sebelah itu adalah lok parkir. Lok parkir ni jauh lagi besar daripada tapak kuil itu. Jadi, kau nak bina masjid, binalah di sini. Aktivis seperti Ambiga Srinivasan menggesa kerajaan untuk mempertahankan hak pengganut Hindu, tetapi mereka juga harus sedar bahawa hak beragama tidak boleh mengatasi hak pemilikan tanah. Keberanian mereka untuk bersuara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan realiti. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Sharif menyatakan bahawa DBKL akan memastikan proses pemindahan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman dilaksanakan dengan adil dan serius, serta telah mengenal pasti lokasi baru untuk kuil tersebut. Namun dalam kenyataan ini, beliau seakan-akan melupakan realiti bahawa tanah tersebut adalah milik kumpulan Jekyll yang berhak untuk membangunkan masjid di situ. Apa yang lebih mengecewakan adalah sikap segelintir pengganut Hindu yang terus menolak pembangunan masjid di tanah milik orang lain tanpa memikirkan bahawa hak pemilik tanah seharusnya dihormati. Kecenderungan mereka untuk mengekalkan kuil di lokasi sekarang seolah-olah menunjukkan keengganan untuk menerima bahawa perubahan adalah sebahagian daripada kehidupan dan tidak seharusnya hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa mengambil kira keperluan komuniti yang lebih luas. Ketidakupayaan mereka untuk berkompromi menunjukkan sikap sempit yang tidak membantu dalam membina perpaduan antara kelompok agama di negara ini. Jadi kuil yang lama pun ada yang kata 100 tahun mungkin, dan statusnya tidak mendapat permit tanah, itu kebenaran, tidak legal.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pemindahan kuil harus dilakukan dengan cara yang harmoni, tetapi beliau juga mengingatkan bahawa tanah tersebut milik swasta. Ini menunjukkan bahawa keadilan tidak hanya berpihak kepada penganut Hindu, tetapi juga kepada pemilik tanah yang mempunyai hak untuk membangunkan masjid. Pekida Malaysia mengecam tindakan peguam yang dianggap menghasut ketegangan antara agama. Mereka menekankan pentingnya menghormati hak pemilik tanah yang seharusnya tidak diabaikan demi kepentingan satu kelompok. Di samping itu, berhubung isu pembangunan masjid yang dicadangkan di atas tanah yang pada masa ini menempatkan kuil tersebut, pihak kumpulan Jekyll yang memiliki tanah tersebut telah memberi jaminan bahawa mereka tidak akan melakukan sebarang aktiviti perobohan sebelum proses pemindahan kuil diselesaikan. Dialog yang terbuka dan berterusan antara semua pihak adalah diperlukan untuk menjamin kelancaran proses ini. Cadangan untuk mencari lokasi alternatif bagi pemindahan kuil serta mencari penyelesaian untuk pembinaan masjid harus dipertimbangkan demi kepentingan semua. Dalam semangat perpaduan dan kerjasama adalah penting bagi seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang agama dan budaya untuk bersatu dan mencipta suasana yang harmoni serta saling menghormati dalam menghadapi isu ini. Sungguh memalukan apabila kita melihat penganut Hindu masih berpegang kepada kuil-kuil yang dibina secara haram di atas tanah kerajaan tanpa sebarang rasa tanggungjawab. Dengan 115 kuil dan tokong dikenal pasti dibangunkan secara tidak sah, tindakan berterusan mereka untuk menolak pemindahan adalah bukti jelas keengganan untuk mengakui kesilapan. Bekas Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Santara Kumar dengan tegas menggambarkan situasi ini sebagai orang yang mengadu sakit tetapi enggan menerima rawatan yang bukan sahaja tidak matang tetapi juga mementingkan diri sendiri. Dalam konteks ini, sikap keras kepala pemilik kuil yang hanya ingin mengekalkan kedudukan di tanah haram malah berani menuntut hak ke atas tanah tersebut adalah tindakan yang memperlihatkan ketidakpatuhan kepada undang-undang dan ketidakupayaan untuk berkompromi. Apa yang lebih memalukan adalah hakikat bahawa beberapa kuil ini hanya untuk kepentingan segelintir individu tetapi mereka tetap berdegil membuktikan bahawa mereka tidak mengendahkan nilai-nilai kerjasama dan toleransi dalam masyarakat yang berbilang agama. Reaksi orang Melayu terhadap keengganan penganut Hindu untuk memindahkan kuil ini dari tanah milik kumpulan Jekyll adalah bercampur baur antara kemarahan dan kekecewaan, terutamanya ketika mereka melihat penganut Hindu telah menguasai kawasan seperti Batu Cave dengan mendirikan patung besar tanpa sebarang halangan, sedangkan orang Melayu masih menunjukkan sikap toleransi dan hormat terhadap kehadiran mereka. Ramai yang berpendapat bahawa ketegangan ini tidak adil kepada pemilik tanah yang berhak untuk membangunkan aset mereka termasuk pembinaan masjid yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Keengganan penganut Hindu untuk memindahkan kuil ini seolah-olah menafikan hak orang Melayu dan menimbulkan persoalan mengenai toleransi dan kesediaan untuk berkongsi ruang di mana perdamaian antara agama harus diutamakan demi kebaikan bersama. Memang Perdana Menteri ada bincang dengan saya, dia sangat mengambil berat atas isu ini. Dia pun nak cari satu jalan penyelesaian yang baik, adil, sesama dan juga harmoni. Penganut Hindu yang enggan melepaskan tanah di mana kuil Dewi Sri Patra Kaliaman berdiri seharusnya merenungkan realiti pahit ini. Hakikat bahawa mempertahankan sesuatu yang tidak dimiliki hanya akan membawa kepada kesengsaraan dan konflik yang berterusan. Kesediaan untuk berpegang kepada sentimentally tanpa mengakui hak pemilikan yang sah adalah tanda kebodohan yang tidak wajar. Jika mereka ingin memastikan warisan dan kepercayaan mereka terus dihargai, mereka harus berhenti berhayal dan memulakan langkah praktikal, membeli tanah itu atau bersedia menghadapi kenyataan pahit bahawa dunia tidak berputar mengikut kepentingan mereka semata-mata. Sifat keengganan ini hanya akan mengundang lebih banyak kemarahan dan ketidakpuasan dan akhirnya mereka akan mendapati diri mereka terpinggir dalam perjuangan untuk hak yang seharusnya sudah lama mereka perolehi. Jangan nak harapkan kasihan bangsa lain dalam mempertahankan kuil anda keluar dari tanah kami. Sekian, terima kasih.